Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan? Harapan saya, moga kawan-kawan kekal sihat dalam menjalani ibadah puasa. Tak kenal, maka tak cinta, maka salam perkenalan saya hulurkan. Saya Rohani binti Mak Sani bakal menemani kawan-kawan untuk sama-sama membicarakan sebuah buku pilihan saya pada kali ini. Saya merupakan murid di kelas 6 Al-Ghazali di Sekolah Kebangsaan Sungai Rambai Melaka. Kod sekolah saya ialah MBA 1024. Sekolah saya terletak di hujung negeri Melaka dan bersebelahan dengan daerah Tangkak, Johor. Kawan-kawan, saya bakal berusia 12 tahun menjelang bulan Januari yang lalu. Saya menjawat jawatan sebagai pengawas sekolah sejak di tahun 4 lagi. Saya juga aktif dalam unit Persatuan Puteri Islam Malaysia dan softball. Pada masa lapang, saya amat gemar melukis dan membaca. Kawan-kawan, kita kerap mendengar, sediakan payung sebelum hujan. Pepatah ini amat sesuai dengan cerita yang bakal saya bicarakan hari ini, iaitu bahayanya mensalahguna media sosial. Buku yang ditulis oleh Nikita Kilambi dan telah diterjemahkan oleh Zatika Izzati Puad dan mempunyai 36 helaian yang sangat cantik dan ilustrasinya berwarna-warni. Buku ini telah diterbitkan oleh syarikat PTS Junior pada tahun 2022 dan merupakan salah satu judul menarik dalam koleksi. Oh, baru saya faham. Buku ini dipasarkan dengan harga RM14 di Semenanjung Malaysia dan manakala RM16 di negeri Sabah dan Sarawak. Watak utama dalam cerita ini ialah Nikki, seorang anak gadis yang mempunyai sikap ingin tahu yang amat tinggi. Nikki amat teruja dengan dunia di dalam internet. Nikki mempunyai seorang ibu yang berkejaya dan sangat baik hati. Peluang ini telah disalahgunakan oleh Nikki. Suatu petang, Nikki amat teruja untuk melayari internet kerana melihat ibunya terlupa untuk mendaftar keluar akaun sosial yang telah digunakan. Walaupun pada awalnya dia ada rasa bersalah, namun Nikki tetap melayari akaun media sosial tersebut dengan seronoknya. Banyak perkara yang telah diteroka oleh Nikki, namun tiba-tiba ruangan sembang di akaun tersebut berbunyi. Rupa-rupanya ada kenalan yang ingin berbual dengan Nikki. Kejadian pelik ini bukan berlaku kepada seorang kenalan, malahan Nikki diajak berbual oleh beberapa orang pengguna media sosial yang lain. Nikki mula berasa hairan kerana kenalan-kenalan baru itu mengajukan pelbagai jenis soalan yang lebih bersifat peribadi seperti alamat rumah serta meminta dan mengirimkan beberapa keping gambar wajahnya. Tiba-tiba, Nikki disapa oleh seorang kenalan yang turut dikenali oleh ibunya. Nikki memberikan gelaran sahabat tersebut sebagai Sang Harimau. Semasa berbual, Nikki telah bertanya kepada Sang Harimau sama ada tindakannya berkongsi maklumat peribadi itu merupakan tindakan yang betul atau sebaliknya. Mujurlah Sang Harimau ini memang sangat sahabat yang baik. Nikki terus dinasihati agar memberhentikan perbualan dengan kenalan-kenalan baru itu dengan segera. Sang Harimau turut memaklumkan bahawa Nikki sebenarnya berada dalam keadaan bahaya. Nikki berasa sangat takut dan bersalah terhadap ibunya. Nikki terus mencari ibunya di ruang tamu. Nikki menceritakan semuanya.
Ibu Niki memaaf dan menasihati Niki agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Kawan-kawan, banyak pengajaran yang kita peroleh daripada kisah Niki ini. Kita janganlah mudah mempercayai orang yang baru kita kenali. Kita juga sewajarnya tidak menceroboh akaun media sosial kepunyaan orang lain. Sekian saja daripada saya. Teruskan berbuat baik, kawan. Kita baik, Allah sayang. Moga kita berjumpa lagi.